Okay, so untuk ibu bapa dekat luar sana yang belum tahu apa yang akan jadi kalau anaknya susah ataupun menolak ataupun cerewet untuk makan sayur. Okay, yang pertamanya adalah dia akan kekurangan kepelbagaian nutrisi. Okay, yang kedua, dia akan menjadi susah untuk membuang air besar. Yang last sekali, yang ketiga, dia susah untuk fokus lah. Okay, so masalah sebenarnya adalah dia bukan berkait dengan tak suka makan sayur, tapi dia tak cukup warna dalam pemakanan dia. Bila dah masuk umur 3 tahun, dia telah masuk fasa perkembangan otak ataupun dia punya pengukuhan imunisasi dia. So sayur-sayuran ni dia akan diabaikan. Padahal tu adalah sumber nutrisi yang paling penting untuk umur 3 tahun. Okay, so kenapa anak perlu makan kepelbagaian warna setiap hari? So yang pertama, dia akan menyokong perkembangan yang menyeluruh. Yang kedua, dia membentuk tabiat pemakanan dia. Okay, yang last sekali, yang ketiga, dia adalah sumber jadi fitonutrien. Okay, so untuk korang yang nak tahu apa warna, maksud di sebalik warna-warna dalam pemakanan, korang tunggu part 2. Bye bye.